Nama apa? Mal Kodok. Asal nama Mal Kodok? Dah orang panggil nama tu. Manalah aku tahu dah nama famous macam tu. Kau tanya aku pula. Manalah aku tahu betul. Famous lah. Ya, kira kau nampak aku tekan gambar orang tekan gambar ni. Mak Repit yang paling famous kat dalam Malaysia ni. Mak Repit paling famous? Yes. Hakim Stopa dah off market dah. Dia dah off sebab dia dah kahwin. Zaman aku pula. Kau asal mana? Asal KL. Tim besar dekat Kedah. Alusa. Sama. Sama dia. Okay, aku nak tanya soalan paling famous 2025. Pernah bercinta tak? Tanya soalan apa ni? Pernah bercinta? Mesti pernah lah kot. Takkan tak pernah? Mana lah? 26 tahun ni aku hidup. Aku memang pernah lah. Masih dengan dia ke dah putus ya? Soalan apa ni? Itulah soalan aku. Bukan dalam skrip tu. Okey, tak apa. Dah putus. Dah putus. Macam mana boleh putus tu? Aku fikir aku kalau couple dengan dia lama-lama, contoh aku couple dengan dia 5 tahun dah. Aku fikir haram tau 5 tahun tu. Kau bayangkan haram 5 tahun tu berapa banyak dosa yang kau dah buat. Balik aku fikir baik aku jaga mak ayah aku, lepas tu aku break. Kau dah 26 tahun kau tak ada fikir nak kahwin ni? Fikirlah juga tapi tak ada siapa yang nak buat macam tu. Ya, kalau kau nak Mal Kodok kau boleh PM tepi okey? Contoh kalau dia tengok video ni apa yang kau nak cakap kat dia? Kalau perempuan yang tengok video ni, tolonglah saya punya hati dah terbuka ni, tolong DM saya. Kau dah kahwin belum? Belum. Belum. Kau belum kahwin? Belum. Awek ada? Awak ada? Siapa? Asal kau tak ada jawab? Okey guys, kita jumpa di episod seterusnya.